saya diarahkan untuk tubuhkan satu jawatan kuasa kerja lah. So saya panggil Joint Task Force lah. Joint Task Force. Bersama dengan agensi-agensi lain, custom ke, JAS ke, dan mana yang kita rasa perlu. So setakat ni di Port Klang ni kita ada custom, kita ada AKPS, kita ada JAS, kita ada SIRIM. Kenapa SIRIM? Sebab dalam bila kita periksa banyak-banyak kontainer ni kita periksa ni, sering kali kita ada come across plastic waste dengan other waste yang bukan di bawah radar JAS. Jadi kat sini kita perlukan kepakaran SIRIM. Sama ada dia nak batalkan COA atau tidak untuk tendang balik kontainer tu atau tidak. So bila SIRIM ada sekali, lagi mudah lah, lagi senang kita nak buat keputusan kat situ. Dan Lembaga Pelabuhan Kelang. Lembaga Pelabuhan Kelang ni of course dia monitor all the in and outs of Port Klang ni. Bila kita ada lembaga pelabuhan sekali dengan kita, amatlah lancar. 5 elemen ni ada duduk dalam satu bilik, bincang, we can move mountains. Percayalah. So at the moment PDRM pun ada, tapi sebelum ni it was AMLA. Tapi saya tengok ianya saya dah bercakap pun dengan Datuk Suzin actually secara verbal, di mana mungkin kita add on elemen Datuk Suzin sekali lah, KDNKA, Jabatan KDNKA PDRM, untuk duduk sekali dalam JTF kita. So kalau ada apa-apa maklumat yang come out dekat situ ataupun ada elemen-elemen yang PDRM perlu tahu, dia akan tahu sekali. So kita takkan limit JTF ni, Joint Task Force ni, saya tengok mungkin hari ni ialah kita duk fokus kepada e-waste. Tapi di masa-masa akan datang, kita akan fokus lebih kepada keselamatan pelabuhan itu sendiri. Apa saja e-waste ke, penyeludupan ke, apa saja yang berkaitan dengan keselamatan di Pelabuhan Kelang tu, JTF ni lah yang akan bergerak sekali. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, bila kita bekerja sekali, bila kita berkomunikasi antara satu sama lain dengan ikhlas, dekat situ kita boleh selesai banyak masalah. Kadang-kadang kita boleh selesai sebelum masalah tu terjadi pun, kita dah boleh tackle.